di sini untuk memberikan sokongan padu kepada Red Warriors. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Johara Pagi di Era. Kami daripada penyokong bola sepak Kelantan, hadir pada hari ini atas gabungan kelab-kelab penyokong. Gabungan lah. Biasanya kalau hari pertama jualan tiket tu, pukul 9 pagi tu dah ada kat depan kaunter untuk beli tiket. First kali lah. First kali lah. Kat depan-depan sekali lah. Alah, beli seorang buat apa? Dia pukul 9, kita 8.30 hari situ dah. Sebab kita jual tiket tu. Suasana seperti culture ataupun fenomena baru, biar satu stadium tu boleh ikut paluan gendai baru tu untuk bersorak. Itu paluan gendam tu. Ada seko, ada tupai, ada jula monte. Kudu eko, kudu lapar, jale cari makan, jale cari makan. Kita ada KP supaya jangan ada yang membalik mercum, membalik botol air dengan ataupun membuat provokasi lah. Pergi mancing ke laut. Referee bola laut. Balik mancing pergi sekolah. Referee ni ho Allah. Lama-lama tak jumpa tular. Warna ayat tular. Pergi sekolah beli tahu. Itu lah lagi. Tular lagi. Itu je ayat tahu. Kelantan menang 3 piala. InsyaAllah Kelantan juara. Pergi stadium ramai-ramai. Ramai orang sini. Jangan tengok sini tu. Johara. And now, ladies and gentlemen, the one and only Johara Pagi Era bersama Johan, Hani dan Ray.